Kalau orang Islam ni dia tanya gitu, maka satu masalah lah. Tahu dah lah. Tahu. Dah. Kalau orang Islam lah, saya jawab. Kalau orang Islam yang bertanya soalan itu. Namun kalau lah orang yang bukan Islam yang bertanya keadaan itu, apakah mana dia ni satu orang yang tak pernah beragama? Sebab apa? Sebab mana kalaulah dia ni beragama, contoh agama Kristian, dia pasti dah mengetahui bahawa mana agama Kristian ini ada seorang Nabi, iaitu Nabi Isa. Kalaulah dia ni seorang beragama Yahudi, sudah tentulah mana dia mengakui bahawasanya mana ada Nabi daripada mereka kaum dahulunya. Seperti mana Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Tapi mana orang lain? Dah. Kalaulah mana kalau ini baru didengar oleh dia, kerana dia ni orang duduk dalam hutan. Kalau tamu dengar, ada Nabi. Duduk dalam hutan. Tak pernah dengar pun. Jadi macam mana kita nak membuktikan pada dia? Ia ni mana Islam ni adalah satu ajaran. Tak. Dia mengakui mana setiap daripada agama ni terhadap ajaran mereka ni, agama dia masing-masing adalah benar. Bagi orang Islam ni mana mengakui. Tak. Dia mengakui bahawa mana ajaran Islam dibawa oleh baginda Nabi SAW. Tidak dinafi. Tak. Ada pun mana orang ni agama lain, pastikan mana tak boleh terima perkara ni. Macam orang Kristian. Boleh terima tak dia ni Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi? Dia boleh terima tak? Tak boleh terima. Pasal dia percaya pada agama dia. Dia tak percaya pada agama kita. Nah, macam orang Yahudi juga, dia boleh terima tak Nabi SAW sebagai Nabi? Dia boleh terima tak? Tak boleh terima juga. Pasal dia menolak. Dia menolak Nabi Muhammad SAW ni sebagai Nabi. Ia ni mana kepercayaan itu dipercayai bagi setiap agama. Kita orang Islam ni kalau kita katalah Nabi Muhammad SAW bukan Nabi, teruk kita. Jadi bagi orang Kristian ni macam mana kita nak kata? Saya ikut kepercayaan agama saya. Nah, awak ni agama lain, dah awak kata tak percaya. Saya nak kata apa? Sebab apa? Saya percaya ni, apa ni mana dikatakan ada dalil dia. Dalil agama saya. Kalau kita nak rasa, nak suruh puas hatikan dia ni, sampai bila dia tak? Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Quran kata, bagi kamu ni, agama kamu, bagi aku ni, agama aku. Kita nak suruh dia percaya dengan mana ni dalil. Macam mana Quran pun dia tak nak terima, dia nak kata dia nak percaya Nabi Muhammad ni sebagai mana Nabi kita. Melainkan dia ni kena masuk agama kita, barulah dia ni percaya. Gitu jawab dia. Wallahu a'lam.